Serius jimat bila pakai air purifier ni. Korang tahu tak? Korang just perlu bayar sekali je dan lepas tu dah tak payah fikir nak kena bayar bulan-bulan lagi dah. Ni One Home Smart Air Purifier. Design dia lawa, minimalis dan saiz dia pun ngam-ngam je, sesuai untuk nak letak kat mana-mana sudut dalam rumah. Paling best dia ada ikon kualiti udara. Bila kualiti udara teruk, ikon dia akan bertukar warna merah. Dan bila kualiti udara bersih, dia akan bertukar warna hijau. Serious function. Dia boleh bersihkan udara rumah korang dari habuk, debu, asap dan bau. Semua clear. Tengok ni dia sedut. Tambah best dia ada juga ikon filter yang akan bertukar warna merah bila filter dah kotor dan perlu ditukar. Nak tukar filter dia pun sangat senang. Buka penutup dia dan just tarik je filter ni dan masukkan filter baru. Settle. Dia ada display suhu bilik juga dan korang boleh juga nak setkan timer untuk dia auto on dan off. Remote pun dia bagi sekali. Senang untuk nak kontrol dari jauh. Bunyi dia sangat senyap dan airflow dia pun kuat. Sangat sesuai untuk nak letak kat dalam bilik tidur, pejabat ataupun ruang tamu. Bagi abang, kalau rumah korang ada banyak debu atau bulu-bulu berterbangan tu, memang wajib kena ada air purifier ni satu. So kalau korang nak, korang boleh tekan kat bawah tu.